Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan yang bertajuk Budaya Politik di United Kingdom, analisis tradisi demokrasi, monarki berperlembagaan dan tingkah laku politik rakyat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Azrin bin Nasiruddin, 290384, diikuti dengan Encik Amirul, Encik Nasri dan Puan Ila. Pembentangan ini akan melihat bagaimana budaya politik di United Kingdom terbentuk serta bagaimana ianya mempengaruhi tingkah laku rakyat. Budaya politik merujuk kepada nilai kepercayaan dan sikap masyarakat terhadap sistem politik. Sebagai contoh, di United Kingdom, rakyat secara umumnya menghormati institusi seperti parlimen dan menerima keputusan pilihan raya walaupun ianya tidak memihak kepada mereka. United Kingdom juga terkenal sebagai negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen bersama monarki berperlembagaan, di mana raja berperanan sebagai simbol negara, manakala kuasa sebenar terletak pada kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kajian ini penting kerana ia membantu kita memahami bagaimana kestabilan politik dapat dikekalkan. Sebagai contoh, walaupun berlaku perubahan kerajaan seperti peralihan antara parti konservatif dan parti buruh, sistem politik United Kingdom tetap stabil tanpa mengalami konflik-konflik yang besar. Ini menunjukkan bahawa budaya politik di sana memainkan peranan penting dalam memastikan sistem berjalan dengan lancar. Seterusnya, sifat budaya politik. Budaya politik di United Kingdom adalah berbentuk participant political culture, di mana rakyatnya aktif dalam berpolitik. Contohnya, dalam pilihan raya umum United Kingdom, rakyat keluar mengundi untuk menentukan kerajaan. Selain itu, rakyat juga aktif membincangkan isu seperti Brexit dan dasar ekonomi dalam media dan kehidupan harian. Perkara ini menunjukkan rakyat bukan sahaja sedar politik tetapi turut terlibat secara aktif. Seterusnya, saya serahkan kepada Encik Amirul untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Azrin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aizat bin Syamsul. Nombor matrik saya 290407. Hari ini saya akan bentangkan yang pertama, kita lihat kepada asas budaya politik di United Kingdom. Asas budaya politik di United Kingdom berteraskan prinsip seperti rule of law. Sebagai contoh, walaupun Perdana Menteri mempunyai kuasa, beliau masih tertakluk kepada undang-undang dan boleh disoal di Parlimen. Ini dapat dilihat melalui sesi Prime Minister's Question, di mana Perdana Menteri perlu menjawab soalan daripada ahli Parlimen. Seterusnya, kita tengok kepada aspek budaya politik. Dari segi aspek budaya politik, institusi seperti Parlimen memainkan peranan penting. Sebagai contoh, House of Commons berfungsi untuk membahaskan dan meluluskan undang-undang, manakala parti politik seperti Conservative Party dan Labour Party bersaing dalam pilihan raya. Ini bagi memastikan rakyat mempunyai pilihan dan suara dalam menentukan kepimpinan negara. Seterusnya, kita tengok kepada simbol budaya politik. Simbol juga penting dalam budaya politik. Sebagai contoh, monarki seperti Raja Charles III atau Raja Charles III mempunyai simbol perpaduan negara. Upacara seperti State Opening of Parliament menunjukkan hubungan antara tradisi dan demokrasi. Selain itu, Parlimen dan pilihan raya juga menjadi simbol kuasa rakyat dalam sistem politik. Seterusnya, kita lihat kepada perkembangan budaya politik. Budaya politik di United Kingdom berkembang secara berperingkat. Sebagai contoh, Revolusi Glorious 1688 telah mengurangkan kuasa raja dan memberikan lebih kuasa kepada Parlimen. Selain itu, undang-undang seperti Reform Act telah memperluaskan hak mengundi kepada rakyat biasa. Ini menunjukkan perubahan berlaku secara evolusi, bukan revolusi. Seterusnya, saya serahkan kepada Encik Nasri. Assalamualaikum.
Salam sejahtera. Saya Ahmad Nasri bin Yusof, nombor matriks 290-098. Baik, kita tengok faktor perkembangan. Perkembangan budaya politik dipengaruhi oleh faktor seperti industrialisasi. Sebagai contoh, semasa revolusi industri, golongan pekerja mula menuntut hak politik dan ini membawa kepada perubahan dalam sistem pilihan raya. Selain itu, pendidikan juga membantu meningkatkan kesedaran politik rakyat. Baik, seterusnya sosialisasi politik. Sosialisasi politik ialah proses pembelajaran politik. Sebagai contoh, pelajar di sekolah di United Kingdom diajar tentang demokrasi, pilihan raya dan peranan kerajaan melalui subjek sivik. Ini membantu dan membentuk pemahaman mereka terhadap sistem politik sejak awal di bangku persekolahan. Seterusnya, ejen sosialisasi. Ejen seperti media memainkan peranan yang sangat besar. Sebagai contoh, BBC News menyediakan laporan politik yang mempengaruhi pandangan rakyat. Selain itu, keluarga dan rakan juga mempengaruhi cara seseorang melihat politik tersebut. Ini menunjukkan bahawa budaya politik berlaku melalui pelbagai saluran. Seterusnya, tingkah laku politik. Membawa maksud hasil daripada sosialisasi ini, rakyat menunjukkan tingkah laku politik yang aktif. Sebagai contoh, rakyat menyertai pilihan raya, menyokong parti politik serta terlibat dalam perbincangan isu seperti kos sara hidup dan dasar kerjaan. Seterusnya, saya serahkan kepada Nurul Akilah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akilah Syara'in binti Ayud, nombor matrik 290219. Okey, slide seterusnya ni saya membentangkan penyertaan moden. Dalam era moden, penyertaan politik semakin berkembang melalui teknologi. Sebagai contoh, rakyat menggunakan platform seperti Twitter dan Facebook untuk membincangkan isu politik serta menyuarakan pendapat mereka. Ini menjadikan politik lebih terbuka dan mudah diakses. Okey, kesan kepada sistem politik. Penyertaan ini memberi positif kepada sistem politik. Sebagai contohnya, tekanan daripada rakyat melalui media sosial boleh mempengaruhi keputusan kerajaan atau polisi tertentu. Ini menunjukkan bahawa rakyat mempunyai peranan penting dalam memastikan kerajaan bertanggungjawab. Sebagai rumusan, budaya politik di United Kingdom menunjukkan gabungan antara tradisi dan moden. Sebagai contoh, walaupun masih mengekalkan institusi monarki, negara ini tetap mengamalkan demokrasi yang memberi kuasa kepada rakyat. Ini menjadikan United Kingdom sebagai contoh politik yang stabil dan berkesan. Okey, seterusnya kami akan menayangkan satu video ringkas berdurasi selama 2 minit yang menunjukkan contoh sebenar seperti monarki, parlimen dan penyertaan rakyat dalam politik di negara United Kingdom. Sekian, terima kasih.